Dulu negara Tembikai, sekarang Padang Puing. Ini adalah video viral mengenai rupa negara Tembikai dulu dan sekarang. Dulu negara Tembikai, kota persisir yang bercahaya, jalan penuh kenderaan, bangunan menjulang-julang, restoran, kedai runcit, sekolah, semua hidup. Hari ini yang tinggal cuma serpihan. Apa yang kita tengok dalam video ini bukan before and after yang biasa. Ini bukti kekejaman sistematik negara Tembikai hari ini. Bukan musnah sebab perang. Negara Tembikai musnah sebab niat untuk lenyapkan satu bangsa dari peta, dari sejarah, dari ingatan. Bila kita tengok video ini, kita kena tanya, berapa ramai lagi nak mati baru dunia anggap ini pembunuhan sebenar? Komen bangkit kalau korang rasa negara Tembikai berhak bangkit semula dan kita tak patut biarkan dunia lupa apa yang berlaku. Like, comment, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.